Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hari Ahad, salam berhujung minggu pada semua sama-sama riding. Semoga korang semua sihat-sihat walafiat hari ini, dan juga aku doakan semoga korang semua dimurahkan rezeki. Amin. Alhamdulillah guys, bertemu kembali kita dalam channel Orang Biasa. Right, aku hari ini adalah daripada Puchong, kita nak menghala ke Kuala Selangor. Kita nak breakfast gang dan bersantai dengan kawan-kawan lah. Dah lama aku tak keluar dengan kawan-kawan rider. So sebelum tu kita pump angin tayar dulu, sebab belakang aku rasa tayar aku kurang angin lah. Kita top up angin sekejap. Kita boleh tengok kita punya pressure melalui meter saja. Dia ada sensor. RM1 apa barang awak taruh apa? Saya mau makan tapi saya kita dah makan. Apa-apa boleh lah. Ada awak motor hati-hati awak atau jatuh semua batal. Jika ini boleh cepat sikit. Ini mau ancaman. Tolong buka ni ya. Buka. Awak jangan motor hati-hati awak. Awak jangan motor hati-hati. Saya ini jatuh patah. Ya. Lu tengok saya semua jatuh patah. Ini semua jatuh patah. Tengok ini saya duduk sini hati putus awak. Pergi tu ada antam saya tahu. Tak dapat tahu orang tahu hantar tinggal. Amin tolong saya muda. Awak ibu sakit tamu taruh garam. Ya. Garam sikit harus tahu. Campur air. Lepas minum. Boleh? Apa tak payah tahu. Ya. Fikir amin tolong saya muda. Berapa jalan. Ya. Alhamdulillah, selesai kita pump angin tayar, kita teruskan perjalanan kita ke Kuala Selangor. Tengah-tengah aku isi angin tayar, ada uncle tu menyapa aku guys. Aku pun tak berapa faham dia punya ayat, tapi aku buat faham lah. Ada yang aku faham sikit, tapi yang aku faham dan aku tahu uncle tu nak minta lah sumbangan sedikit lah kan. So dia pun ada banyak bagi nasihat-nasihat, berhati-hati ride, sebab dia pun pernah accident. Jadi aku ambil iktibar, walaupun uncle tu nampak macam selekeh je kan pakaian dia kan, tapi benda-benda yang baik ni kita ambil. Kita tak kisah siapa orang tu. Okay guys, kita fokus pada kita punya perjalanan hari ini. Aku sebenarnya sekarang ini nak menuju ke RV pertama di Petronas Kundang, dekat area Lata Highway tu. Hari ni aku tengok kereta tidak terlalu banyak. Mungkin aku rasalah sebab diorang takut nak keluar kot, sebab ada persidangan ASEAN kan. So banyak jalan-jalan akan tutup. Tapi aku tak pastilah dia tutup pukul berapa. Yang aku tahu pukul 7 sampai pukul 8 lah, macam tu. Termasuk elite lah, highway elite. So aku harap jalan yang aku gunakan pada pagi ini tidak tutup lah. Kalau tutup, aku terpaksa lah mencari alternatif jalan yang lain. Bandinglah aku pun tak tahu juga, tak tahu jalan yang mana yang boleh dilalui lah. Tapi buat masa ni kita redah dulu. Nampak gayanya jalan buka je, lancar saja kan. So kita redah je lah. Aku sebenarnya dah lama tak ride dengan geng-geng naik kapcai ni sebenarnya. Sebab aku kan baru ambil Vanguard kan, Aveta Vanguard. So aku ajaklah kawan-kawan bikers aku
naik kapcai hari ni. Kita layan motor kecil lah. Aku layan skuter. Ada orang layan, ada yang bawa Y16, ada yang bawa Y suku kan. Lokasi kita pada pagi ini di Tanjung Karang. Aku dah decide ada satu kedai makan yang viral jugalah, tapi aku tak pernah lagi dapat makan dekat situ. Aku dengar makanan dekat situ sedap viral lah. Jadi aku nak cuba hari ni. Mungkin ada yang pernah makan dekat kedai tu. Nama dia kedai Wak Salim, area Kuala Selangor. Kat situ famous roti canai kari kambing, dan juga ada kuih muih, serta nasi lemak, nasi goreng tu adalah. So kita akan cuba hari ni. Sebenarnya aku janji dengan diorang dekat Petronas RV pertama tu dalam pukul 7 dan 7.30 kita orang nak tayar gulik lah. Tapi aku rasa aku pun dah terlambat juga ni, dah 7 lebih dah ni. Nama janji Melayu kan, macam tu lah. Setakat ni aku punya Aveta Vanguard masih steady geng. Dia punya pickup, dia punya kelajuan memang aku sukalah. Tapi aku punya masalah dekat pelampung minyak petrol tu masih belum pulih sepenuhnya. Tapi dia nampak semakin okey lah. Sekejap okey, sekejap KO. Macam tu lah. Tapi bagi aku perkara kecil aje lah tu. Jadi aku tahu aku isi minyak bila, berapa mileage yang aku dah guna, dan bila dia keluar indikator yang betul, aku dah boleh agak dah. Biasanya 3 bar atau 4 bar dia akan keluar indikator yang betul lah. So kita akan pakai sampai berkelip. Okey geng, ride aku pada kali ni aku pecahkan kepada part 1 dan part 2. Memandangkan aku punya video ni agak panjang, so kalau panjang-panjang nanti bosan pula nak tengok kan. So aku bagikan dalam 30 minit cukup dah untuk satu video. Nampaknya cuaca amat-amatlah cantik, cerah pagi ni. Perjalanan aku hari ni aku seronok lah tengok suasana pagi. Matahari mula keluar, mula timbul. Aku harap tak hujan hari ni sebenarnya. Sebab kalau hujan susah sikit lah kita nak jalan-jalan. Kalau cuaca macam ni cantik. Okey geng, kita dah sampai ke RV pertama kita. Sebenarnya satu RV je. Kita orang berkumpul kat sini, dekat Petronas Lata, menghala ke Kuala Selangor. Jom kita cari kawan kita siapa ada. Aku nampak Din sudah sampai. Alhamdulillah, selesai kita isi petrol geng. Kita berkumpul dekat depan tu. Nampaknya mereka dah sampai tu. Jom geng, kita berkumpul dekat depan tu. Dia orang dah sampai kat depan tu. Jadi kena tukar seat. Boleh nak dulu tapi kena tukar seat. Kalau tinggi dia kat banyak barang kan kita okey ni. Apa dia? Lebih tinggi kan? Dapat lagi saya lah ni. Terus duduk. Tapi bang, akan tara pun. Tapi memang seat dia kecil. Dia seat dia kecil ni dengan dia tak lebar. Oh, ya betul lah. Lebih tinggi ah. Tinggi sikit dia tu.
Pilih. Oh, jam sudah sampai. Mana Haji ni? Laju yang lama ni. Hujan ni. Weh, laju. Mana tak laju skuter? Okey, hari ni kita tak resist. Kita campur-campur semua motor Y15, Iligan, Aveta Vanguard dengan Y16. Ada satu lagi Y16 masih on the way. Dia tersesat pergi ke Petronas lain. Inilah barisan-barisan rider yang perutnya memang perut rider lah. Perut rider ni, rider otai-otai nampak ni. Nak tengok otai-otai, tengok tangan perut. Okey, salah seorang lagi yang baru sampai akibat tersesat. Abang Askar. Sedap. Dulu sedap lah. Dah aku penuh keluar dah sekarang ni. Dah aku penuh keluar dah sekarang ni. Oh, kan ni dah guna outstation. Dalam Buat installation ke buat apa? Buat commissioning kan. Abang Fendi tak kenal kau lah. Jalan. Red lama. Nyari red perut bulat. Ni right perut bulat ni, semua perut bulat ni. Aduh. Okey, jom kita tayar golek. Memandangkan masa begitu cepat berlalu sebelum matahari lagi panas. Jom kita gerak. Jom kita luncur. Ride aku dengan diorang santai-santai. Kita orang tak laju. Dalam 104, 105. Sekali-sekali lah aku laju sekejap. Lepas tu aku tunggu diorang. Melalui jalan pintas daripada Kuala Selangor ke Tanjung Karang. Sebenarnya kedai yang aku nak pergi tu, warung Wak Salim tu, tak jauh daripada sini. Tapi sebab aku lupa nak buka Google Map, kita orang terlajak lah sikit. Tapi kita orang pusing balik dan Alhamdulillah kita sampai ke warung Wak Salim. Kedai dia agak ramai orang tapi tidaklah sampai beratur. So bagi aku just nice lah. Orang tidak terlalu ramai dan tidak terlalu tak ada orang. Sebab ramai yang dah pergi ke Thailand semua okey, dah terbukti. Dia macam X50, X70 lah. Macam kereta Cina yang memang ramai orang pakai, memang tak ada masalah. Masalah kecil-kecil tu normal lah. Setakat fuse. Tak apa kau macam Aku beli kat Shopee je, Bike Empire. Macam RM1 lah bongkol. Oh, je ke RM1 Tak sebab aku salah pasang lah tu. Dia macam ke tepi sini. Oh, je ke? Dia tak rata. Patut lah. Tak apa. Nanti kita tengok. Dapat tak lawa lah kan. Oh, ni restoran Abang Salim. Warung Abang Salim dah lama dah ni. Kita tak tahu. Apa dia? Baji. Baji ya? Baji becek. Baji. Nak buat apa dia? Roti canai ke apa? Saya dengar roti canai ke apa?
lemak ayam. Tak order kat sana ke kat terus pergi kat sana Roti telur Oh dia, roti sarang burung ni bang? Duduk kat meja bang. Meja tu. Okey boleh. Nanti dia datang kat meja. Nanti dia ambil order kat meja. Roti sarang burung macam sedap pula. Oh, semua siap ni. Dah, nanti datang kat meja. Tu apa nasi dah? Nasi lemak ada, Berlauk, nasi goreng ada. Nasi dagang. Dagang. Tak ada nasi dagang. Kalau ada pun tak rasa, tak tahu macam mana. Tu lauk dah ada sikit lah. Tak apa semua ada. Nasi lemak buku dah ada. Kuih-kuih. Kita ni nak makan apa? Makanlah apa-apa. Dan dia datang order yang lain. Tapi kalau kau nak tengok apa yang ada, kau pergi tengok. Rendang ni. Ni Ojang dah lama tak berat dengan kita. Sini viral ke? Viral. Makan apa? Kalau viral mesti ada mak dia tu. Macam naik kari kambing. Kari kambing. Kari kambing. Tak ada kari. Nanti datang ke meja kan? Tadi dia kata dia akan order sekali. Panggil akak adik. Ini longgar kot. Datang kepala bateri longgar. Lemak dah habis lah. Lauk apa dia tadi ni? Ayam. Ayam Memang motor Z Kita macam dah ada problem lah tu. Sebab saya teringat dulu arwah ni ada cerita. video je. Dia memang cakap Payah kita juga pernah sampai Thailand. Apa dia? Aku tak boleh lah. Dia Motor memang kita tak boleh start kacau tu. Owner je boleh start. Tu baru teringat tu. Tu baru teringat bila dia kata Mujur ni ingat. tak menyan Thailand. Baru aku teringat. Bukan. Dia macam kono pirat mana tu? Kilas dia kena Red pada limo yang aku tak boleh start tolak. Ada dia minyak. tapi kena Sampai bini tolak ke? kena betul-betul. Tak boleh start dalam sebelum saya Kalau BT. dia lebih Sudah kurang aku ni, cakap. dia tak boleh. Dia kena Lupa tepat. kunci, lupa tutup. Lupa tutup dah. Dia kena tepat dia punya sensor tu. Itu piring. Oh. Ini orang. Ada dapat buku gini. Biasa yang Biasa pasal malam. Pulang. Biasa pasal malam kita ni. Siapa lagi dia kuih ni? Ambil lagi. Ida tak sempat makan ni dah. Roti surat tempat lain lah. Tapi motor Syam dia canggih sikit. Motor Syam dia pakai thumbprint, dia je yang boleh hidup. Ui. Jadi jajan. mati motor dia. Adalah dia pakai Lagi transpondan. susah nak warna pinjam. Transpondan juga dia pakai. Kayak mana roti belum sampai tunggu roti Kita killer tu kalau Lambat. semua roti fire lah, oil lah. Kali makan dengan daging kambing. Habis semua dia buka kan. Kan nanti dia tak tahu sensor tu banyak tu. Sensor banyak. Jadi dia silap dia touch, silap dia cabut wayar habis. Terus kat itu langsung. Di atas 1000 banyak, semuanya sensor. Continental ni motor lagi banyak ni. Sebab dia banyak sensor tu. Kan motor Banazari pun sensor. Tapi KTM apa second murah ya? 30 lebih, 40 dulu 70, 60 lebih second. Kau minat KTM pun kau nak bakar dia. Dia tak minat Tak minat, KTM. tak minat. Dia Yang pernah ambil skuter kat ya? Apa dia? Dia nak layan skuter. Nak skuter juga. Lama dah nak beli. Sekarang nak Makan dulu. kita tengok yang SYM yang 400 tu. Yang pakai rantai tu kan? Tak ada tripod lah pula. Susah tak ada tripod. Ada member pakai yang BMW apa tu 400 kan? BMW. Si 400 tu kan? Sedap kan tu? Apa tu? Baru 50. Kuasa apa? Repair habis 3-4,000. Dia cakap je yang macam sama Oh, dengan ya ke? GS tu. Ya. Memang dia punya maintenance charge tu sama dengan GS. Lepas tu Skuter tu. lepas dari repair kejap lampu kuasa. Lampu dia Yang besar apa dia? 16,800. Tentang CM. Belum check.
try nampak. Sedap. Relax lah. Highway pun sedap layan. 13. Ha? Itu dah besar. Lain. Itu murah sikit. Itu mahal sikit. Habita kan. Itu RM17,000 lebih. Ni RM16,000 lebih. 5 SC. Mana ni dengan X-Max mana macam ni? Ni mahal. X-Max lah mahal. Ini cak ayam je. What? Sebelum pada itu ada kan. Anak berapa ambil on the road RM30. So akan ada on the road aku macam ni dah keluar ada 26 lebih. Ini pun dah murah yang dah dah murah. Tak boleh nak balik tu. Nak repair pun. Alasan nak bekon ni rumah tu balik. Gula. Lama nak bahan tak dapat. Hati-hati ni. Ha? Okey geng, alhamdulillah perut pun sudah kenyang. Kita teruskan perjalanan kita menghala ke Sekinchan. Tapi sebelum tu aku nak pusing-pusing sikit dekat area Tanjung Karang. Kita nak tengoklah sawah padi cantik ke tidak hari ni. Nanti kalau ada tempat-tempat yang menarik, kita akan singgah untuk berehat dan bergambar sekejap. Dekat area sini Pekan Kuala Selangor lah. Kereta dah agak banyak sikit lah kat sini, tapi masih terkawal lah orang kata. Guys, ini adalah laluan daripada Kuala Selangor nak ke Tanjung Karang. Dekat sini kita akan melalui Cendol Borhan dan seterusnya Kampung Sungai Sirih. Tapi kita tak masuk Sungai Sirih tu lah, dan kita akan masuk di Pekan Tanjung Karang. Sebab kawan aku si Din ni dia nak mencari rojak petis dengan sambal petis lah dekat pasar Tanjung Karang. Aku selalu nak tertukar lah Kuala Selangor dengan Tanjung Karang. Laluan jalan ni memang lurus, tapi kita kena tetap berhati-hati sebab kenderaan keluar masuk. Alhamdulillah kita dah sampai satu lokasi untuk kita lepak-lepak, berehat sekejap, bersembang-sembang sekejap. Jam bagi dah habis dah. Kita kau orang. Aku tak tahu. Yang aku nama ini pun aku rasa. Dekat Izzat sana kot. Nampak motor sikit. Dah 6 bulan tak basuh. Aku dah tak jaga lah. Itu hari mula-mula je lepas tu. Malam betul. Kau ambil anak sekolah. Kalau dia kisah macam color merah aku dah main. Main. Dah ambil anak sekolah je lah. Kan ada color lain sekarang. Ha? Ambil sana. Duduk sana. Kita duduk sini. Lepas tu dia keluar ABS. Dalam berapa tahun nak? Oh, dalam tu. Boleh nampak ni sini, ambil gambar. Di dalam sungai.
Nampak tak? Apa kita ambil banyak angle. Okey. Motor ni boleh tahan bunyi kan? Boleh tak? Ida dekat sikit. Oh, sini sikit. Sini lah. Ni. Tak nanti kat situ. Video ni. Macam kabur perut dah. Dah. Okey, kita dah berjaya sampai. Berjaya sampai. Dia kaki dekat sini. Dekat mana? Din, apa nama tempat ni, Din? Gelap Tak apa, nanti boleh adjust. Jangan risau. Ni tempat letak pancing. Belum tahu kampung dia. Din, dalam air ni, Din. Ui, kau naik bergayut, Din. Nakal lah banding kita ni. Main handphone boleh? Yang. Dulu yang. Mana? Tunduk lah. Okey dah ni. Nanti boleh adjust. Boleh masuk dalam ni kan? Ida, Amah. Oh, ni madu kelulut ni. Kelulut. Boleh ke? Aku takut nanti kan terapung, Din. Okey, sekali lagi ambil. Mana ada? Beratur 4 orang sana. Ambil gambar je lah. Video tak payah. Saya dah setting untuk vivid. Okey, cerah sikit dah. Gambar dia cerah sikit. Sini lah. Masuk je. Tak apa Ada. Tali ada lah tapi tu. Tali takkan anyop ni. Dah ambil dah? Dah ambil dah? Rapat kasar. Nampak juga ada. Ya Allah. Kan dia orang tak percaya. Tapi jatuh ke bawah. Dah belum? Okey tak? Cerah tak? Cerah. 1, 2, 3. Dah. Jaga takut. Betul takut. Macam gaya. Takut ada bahaya ni. Kadang-kadang dia takut ada yang menyambar ke kita mana tahu. Untuk bot sampan ni. Naik kat situ. Sini tak ada kes orang jumpa buaya pun tak ada kan. Yang kat situ ada yang jalan dari. Apa dia? Buaya. Ya ke biar betul? Oh ada ke? Ya. Kat situ ada, sini mesti ada, Din. Dari sini jauh ni. Bahaya tu tepi. Dia ada lepeh ah. Ada lepeh ah. Apa tayar tak nak tukar. Kau tayar ori ni jangan. Ori aku nak tukar.
kita terlajak sikit tapi kita patah balik. So kita dah sampai ke restoran Lembah Berenam. Dekat sini menyajikan daging rusa, ikan baung, ikan patin, segala lauk semua ada. Ulam-ulaman pun ada. Alhamdulillah, kita dah sampai Lembah Berenam. Restoran Lembah Berenam yang menyajikan rusa. Tandas sini kot. Tandas atau belakang. Aku tak ingat. Dalam tu dalam. Sana ada kat. Okey. Lembah Berenam. Lembah Berenam. Dia punya ramai luar biasa. Tapi sekarang belum lagi. Sebab awal lagi. Baru pukul 11.20. Kami aku beli pelapin tapi Lawa dia colour dia ni. Lawa colour dia. Colour lawa. tak mati. Colour dia. Merah. Merah hati. Merah bikin abang marah lah. Second 5,000 buat ni je. Apa dia? Kan 5 setengah. 5 lebih. Mutu kau. Aku cakap 38. Ya ada. Aku tinggal lebih. Bagus dia. Standard lah harga. Tandas belakang kot, belakang sana. Nak duduk mana? Boleh. Tengok laut dulu. Tandas, pergi tandas dulu. Kita ada ulam-ulam. Oh, belakang sana. Belakang. Dia sana, toilet. Toilet sana. Ni daging rusa. Rusa. RM23. Pepper, rendang rusa. Oh, tu rendang. Ni black pepper, rendang. Ini apa daging apa? Yang ni landak, rendang. Urat apa ni? Lembu. Urat keting dengan lembu. Ni Ya, yang ni rusa rendang. Rusa black pepper. Yang ni kambing masak rendang hitam. Yang ni landak rendang. Ni urat keting dengan lembu. Ini daging lembu masak hitam. Ni kegemaran Safri. Ini apa kak? Iaitu sambal tahun kulit lembu. Oh, sedap ni. Ni. Oi. Ya. Yang ni kasih akap. Ni ingat siput sedut ada tak siput sedut? Alah, hari ni tak ada. Tak ada. Oi, Tak ada stok. penggemar siput sedut tu. Ya, alamak tak ada hari ni. Tak apa lah. Yang dia makanlah apa yang ada, banyak lauk dah ni. Ikan bakar pun ada. Okay. Kerepek pun ada. Ikan bakar keli. Oi, favourite ni. Ini Syam. Dia buat mereka. Apa tu? Bau masak lemak. Bau ini sedap kan ni pergasam. Kasam normal. Itu apa tadi? Ini Bawang asam pedas. Bawal. Baung. Bawal pula. Bau. Alamak, sedap ni. Rendang ayam. mana satu nak ambil ni Syam. Itulah. Kita pergi solat istikharah dulu. Nak makan apa? Ni patin. Ni bawang. Kena repeat. Bau Ni kan Itu rendang ayam kampung. rendang yang kampung. Banyak nak. Okey, kita duduk kita bincang dulu nak makan apa. Lauk banyak sangat. Ni dah pernah udang galah tadi. Dan galak. Oh. Apa ni? Kapai. Sana, Safrin suruh duduk. Sana. Kita ambil ikan baung, kita ambil rusa masak apa ni? Black pepper. Ni ulam daun apa? Ni daun apa macam ni? Daun betik. Betik. Oh, betik. Bagus untuk denggi. Air, kita ambil air mojito. Dan kita nak pergi rumah Fira makan belum masak. Buka ni. Apa nama tadi? Kulit lembu dengan kelapa. Tahun. Pedas ni. Pedas ke? Kulit tahun lembu. Alamak. Sedap. Betul ke sapi tak nak makan?
Alah. Yo eranya. Dah dengar. Lama dah ni kata. Dulu kita lalu tak ada pun lah. Tak ada. Lama lah. Lama dah bertahun dah. Sebelum PKP. Mau jauh nak pergi. Ni kita lalu tak ada tu. Tak pasal. Bukan jalan ni. Jalan ni pasti belakang. Sampai Sarawak Benam. Yang kat bahagian enam. Kuala Lembu. Lalu sini lah. Budak-budak nak makan lah usaha semua landak ni. Orang tak minat. Nak makan je dah. Sini ada kilang-kilang kereta ada tak? Ada. Sini. Ada. Apa kita tengok? Tak ada. Buka map. Dia kena jalan keluar. Dia macam ni apa ni? Jalan besar depan tu je. Macam yang Bagalalang. Usahawan tu. PKS tu. Usahawan kecil. Dah habis makan, tinggal tulang. Itu cerita kat aku, kita tak buat. Selesai semua kosong. Okey. Okey, balik nanti singgah. Nampaklah Din. Ha? Boleh pergi Terengganu macam ni. Boleh? Ha. Boleh? On Terengganu Din, Terengganu. Ini on boleh Terengganu. Hari Jumaat malam, Jumaat depan malam kita gerak. Cuti panjang minggu depan tu. Ha? Cuti lah. Takkan sehari nak pergi Terengganu. Okey geng, alhamdulillah setelah kita kekenyangan, kita makan rusa, kita makan ikan bau, ikan bekasam, kita menuju ke Pekan Sekincan. Tapi aku tak masuk pekan lah. Aku bercadang kita akan cari surau atau masjid untuk kita solat zuhur sekejap. Dan sebelum tu kita akan singgah di kedai yang menjual kerepik. Dekat sini memang tak sah lah kalau kita tak beli kerepik untuk bawa balik. Alright, kita menuju ke kedai tersebut. Alright, luncur. Dia orang isi minyak dulu. Petronas. Ke destinasi seterusnya. Aneka kerepik Syifa. RM5 satu lah. Yang besar tu berapa? 17. Bukan jual 15 tu. Yang jual 15 tu sikit kot. 14. Oh, dia ikut harga berat dia, timbangan. Kita tengok je, kita tak beli. Tadi tak habis. Beli lah ni untuk pembuka pintu. Anak-anak rumah ada kan. Aku tak ada, anak aku tak suka makan ni. Kalau pejabat boleh lah.
Apa? Gula Melaka tapi kita berada di Selangor. Gula Anau. Ni gula Mama Mumbai. Oh, ni sedap masam ni. Apa Din? Tester? Oh, ni semua tester. Banyak. Makan sampai kenyang. Tester sampai kenyang. Kali ni kacang memang banyak. Kita tengoklah pakai. Apa dia? Ui, muat ke? Bawa satu je. Ingat naik GTR ke? Ingat naik GTR ke? Ingat naik kereta ke? Kek buah. Alhamdulillah, sebelum kita balik, kita basahkan tekak dengan cendol borahan dulu guys. Lepas kita basahkan tekak, kita menuju ke Masjid Kuala Selangor dulu guys sebelum kita balik. Kat sini aku makan cendol biasa dah. Dan ini kita dah sampai di Masjid Kuala Selangor. Setelah selesai solat, kita balik terus ke rumah masing-masing melalui Lebuh Raya Gatri. So guys, setakat ini sahajalah video aku untuk rad kali ini. Aku berterima kasih kepada korang yang menonton channel ini sampai habis. InsyaAllah aku doakan korang murah rezeki dan sentiasa sihat. Kita jumpa di lain video. Bye bye.